family ke kat general. Tapi sebenarnya EB ni di bawah family. Mungkin dia start confusing tu bila 2016-2017 yang mandatory untuk separation kan. Sebab kalau tak silap waktu bila besar 2017 Takaful insurance lah, family dengan general dia kena separate, totally separate entity. So dalam 2017, 16-17 tu lah, di mana masa tu banyak yang Takaful dan juga insurance yang ada general business yang boleh go ke company lain kan. So daripada situlah yang EB ni jadi ni. Kita bukan ada sebenarnya kan. Awal macam AIA dulu dia ada macam ada general kan. So yang sekarang ni bila lepas everything memang EB ni di bawah family Takaful lah. So bila bawah tu cuma dia bawah family Takaful considered as group punya produk. Cuma dia rate commission dia hanya 10%. 10% je, sikit gila. Itu kena 10% every month. Ha? Itu kena dengan sedikit banyak kenaan dengan EB tu lah. Dan sebab cerita pasal separation tu nak masuk kepada general ni lah. Untuk general Takaful sekarang ni hanya ada 4 sahaja general Takaful company. Etika, Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas dan satu lagi yang kita dalam proses adalah Zurich General Takaful. Sebelum ni mungkin kita nampak banyak, tapi after separation tu yang tinggal untuk Takaful hanya 4 ni je lah. So, dulu macam GE pun ada general semua, dia dah GE dia dah jual dia punya general business. Oh ya? Sebab memang requirement daripada bank negara untuk general business dan juga family business ni totally separate, which is dia kena ada company asing, dia kena ada management team yang asing, office pun boleh. So everything dia akan jadi two separate entity lah. So macam Etika pun nama dia adalah Etika General Takaful. Yang family Etika Family Takaful lah. Takaful Malaysia, syarikat Takaful Malaysia ARM untuk general. Dia tak panggil STMB je lah. STMBA dengan STMBG. Oh. STMBA dengan ARM dengan K keluarga lah. K keluarga, A K dengan A, keluarga dengan ARM. Dia bahasa Melayu. Itulah untuk family ni. Takaful Ikhlas pun general. Itu yang so untuk general ada 3 je lah. So untuk macam dah tahu kan, tadi pun ada tanya apa produk general ni. Sebenarnya selain daripada yang family tu, selain daripada family dan juga EB, semua bawah general. Semua boleh di cover bawah general lah. Cuma terpulang pada company tu nak cover ke tak cover. So yang tu boleh tengok nanti lah. Dan juga untuk general ni, kita kata semua yang selain daripada family dan juga EB tadi, contohnya itu ada sesi dengan CEO STMB. Memang ada yang dia buat general ni, dia cover ladang-ladang kelapa sawit, ada yang cover ternakan ayam dia cover, ada yang cover business kambing yang big scale lah, yang scale. So everything dia boleh di cover bawah general. Kalau yang specific produk tu depend pada company tu lah nak ambil ke tak ambil. Sekarang bila terlalu besar, macam yang satu tu ladang-ladang sawit dia ada kat Malaysia dan juga ada kat Indonesia. So STMB dia ambil, tapi dia akan nak cari partner lain lah untuk cover pun. Term dia bang? Crop insurance. Tanaman. Maksudnya Dia ada satu general company yang main dia punya polisi, tapi akan ada backup by general lain. polisi ni is a crop takaful ataupun crop insurance untuk cover tanaman-tanaman. Crop macam ni je crop. Yang gabung-gabung banyak-banyak. CROP, oh crop. Oh. Ada yang pakai frekuensi kan. Jadi dia macam ni, dia kalau ring tu besar, dia ada satu leader. Katalah syarikat takaful macam leader. So dia ada certain capacity. Katalah dia 400 juta, dia cuma boleh ambil 100 juta aja. So 300 juta tu dia kena re-insuredkan kepada company yang lain. Dia akan offer lah. Dia akan pergi ke Longpack ke mana, okey, dia nak ambil berapa persen? 3%, 5%, 10%. Tapi urusan tu dia akan deal ke leader je. Dia yang akan So itu untuk general secara keseluruhan lah. Tapi untuk kita apa yang kita boleh buat terus, di sini kita pecahkan kepada 3 kategori ni lah.
So tadi Wan dia tanya macam mana nak dapatkan quotation, macam mana nampak dan sebagainya. Okay, untuk TSI kita pecahkan kepada 3. Yang first kategori ni untuk leader dan juga WMP kita akan bagi access untuk general punya motor lah, which is dia boleh motor, travel dengan PA, dia akan boleh quote sendiri dan terus issue. So leaders atau WMP itu sendiri dia akan boleh terus buat, terus issue, which is kalau kita terus issuekan munat, maksudnya polisi tu akan terus cover. Dia tak perlu tunggu approval daripada cover kereta lagi. Orang tu yang cover lah. Once issue cover tak tu je? Once issue cover terus cover. Kecuali lah benda tu jadi referred Jadi itu kalau yang normal business lah. So Dia macam family tak kaful lah. Tak juga, okay. dan pun kita juga underwriting untuk approve. Betul juga. Tak ni kita generate dia petition terus generate cover note, dia akan terus aktif. Sama lah motor, PA, paper dan semua ni lah sebenarnya. Bila tak kafur dia tak ada contestable variant Oh ya ke? Kalau tak ambil issue, lepas tu jadi kita Terus cover. Hari juga terus cover. Waiting period tak ada? walaupun contribution pun tak bayar lagi. Oh. Tak ada waiting period Tak ada So bagi ni petang dah terbakar terus cover. They should cover note, belum bayar, still cover. Ya, tapi untuk motor kena bayar dulu. Untuk yang lain ni dia ada kita panggil premium warranty 60 hari. Oh, yang kategori 1 kena bayar dulu. Macam motor dia kena ada cash for berapa? Cuma kalau ikut kita sebagai FA, semua takkan full, semua TO dia akan ada bagi kita satu certain amount of macam duit, deposit. So which is dia akan tolak daripada kita punya duit tu. So isu tu kita cover lah. Kita kena company kena bayar lah. Okay, yang first group boleh jadi ni. So kalau mana team yang leaders nak bagi ke dia punya download tu jadi sini pun dia terpulang pada leaders lah. Second kategori ni yang kita highlightkan, macam kita sendiri pun memang baru, kebanyakan ni baru lah. Sebab kami lama tu tak fokus pada general So untuk yang fire, householder, Yes, so commercial, engineering, marine yes, so ni hanya kita conquer. terus anything berkenaan ni terus start kepada Abang Azmi lah. Terus tanya dia dan dia akan dirikan terus quotation. Sorry, boleh tahu company mana ke? Semua company ada Semua company coverage semua. Okay, yang 4 tadi? Dia 3 tu. Oh, 3. Zuri tu tak tahu lagi mana-mana. Zuri tu belum approve lagi. Zuri motor je yang Apa maksud engineering and marine tu? cover liability, engineering liability. Kalau construction, kadang certain construction dia perlukan takkan full coverage pun dia akan cover lah. Marine dia ada 2 kapal tu, hull dengan marine, cargo. So dia akan Masa cover kena buat sama ada kelas barang-barang yang atas special kapal kelas tu, untuk sama kategori kapal tu. sendiri. Itu pun boleh di cover. Macam engage dengan abang ni dia masih buat So, Katakanlah you dapat klien. Ya, tapi nak menerangkan kepada orang untuk kita nak kena faham dulu. Begitu dia terang. Mesti macam tu. nak close. Abang ni selalu minta exit polisi dia bagi quotation tu je. Oh, macam tu je cara dia. Nak cover journey dia daripada dia dengan kilang sampai ke klien punya kilang tu. Kita cover ada marine cargo lah. Yang air freight tu masuk Sekali lah sama cargo. Airfreight pakai udara. Bill of lading itu kalau pakai kapal. So kita boleh cover kat dalam tu. Airfreight dia faham apa? Mari juga, boleh cargo juga. Oh, ni. So yang ni memang sebab Abang Azmi dia daripada grad dia terus buat general. Kita bagi memang banyak technical term yang kita sendiri pun tak rasa. So dia dah kira kategori Abang Azmi. Kategori ni kategori Abang Azmi. Abang Azmi. So yang ketiga ni kalau untuk yang PI untuk doktor, engineering ataupun benda-benda lain lah, coverage yang lain tu boleh refer pada Azhar ataupun self-managed lah. Specific apa? Azhar ke? Kat ni Azhar. Dia macam cakap macam orang lain. Saya pun baca Azhar untuk general ni lah. Nazilah ni. Abang Azhar. Tak, sorry. Ada general tu apa? Macam tadi lah, saya kata anything sebenarnya possible untuk di cover. Ya, unique stuff. Macam Kalau collectibles selain ke? PI daripada doktor ni mungkin ada PI accountant, PI untuk lawyer. Kalau construction, jugalah. construction
position, kalau staff tu nak cover bukan dia punya Ada PI untuk arkitek. dia nak cover staff-staff dia kita PI cakap. arkitek ada? Ada semua. Ada kot. Ada General punya cover semua ada. Kita macam Dia pun ada. Kalau untuk arkitek ada eh? Tuan Razif, yang cover note yang tak perlu bayar tu apa? Kena bayar. Dah yang main dah buat enforce sebelum Tak, bayar. semua dia boleh, semua ni TXL web ni boleh generate sendiri daripada sistem. Once keluar je cover note tu, consider cover. Walaupun klien tak bayar, kita tak bayar lagi dekat PO. Walaupun klien tak sign. Bukan, dia di cover walaupun bayaran belum Belum bayar. Itu untuk non motor. Sekejap, okey. Quotation, everything dia online, dia by system. Kini kalau kita nak quote, kita dapat quotation, cover note tak Jangan isu cover note. Oh, jangan Quotation issue. tadi. Oh, okey. Quotation je dulu. Quotation tadi. Once you issue cover note, it's on already. Dia cover. Betul. Tak perlu sign ni. Sangat tu. Dia tak ada signature. Tak ada. Semua underwriter ataupun whoever yang ada Benar. approval. mereka tak bukan proof of IC pun kan janji bagi IC number je maksudnya kopi IC tu tak perlu kan. Untuk doktor, yes, kena. Yang kena. Untuk yang ni tak perlu. Dia lain-lain tak ada. Berapa lah satu kali? Yes. Ya, dia Dari Kena faham tak dia masuk refer. Refer tu maksudnya you have to refer. Lagi dia orang. TO. 100. It's a refer list. Dia ada, okay, untuk semua general ni, dia ada yang memang automatic boleh cover, ada yang refer, ada yang memang tak cover lah. So ada automatic ni, satu kalau general normal cases automatic, dan juga untuk tiap kali ada certain limit lah. Kalau untuk STMP dia bagi captain 20,000, dia boleh kalau etika silap 50,000, bawah 50,000 memang terus cover hospital mana. Tapi dia punya amount tu, dia jadi refer case lah. So refer tu, dia lebih kepada sama ada dapat approval daripada TO sendiri ataupun ada certain underwriting lah. Ataupun yang memang certain list yang certain company tu tak cover. Yang tak cover jadi yang tak cover value. Macam contoh value, BI untuk value, SMB dia tak cover, tapi etika dia cover. So itu depend pada company dia lah. Syariah, contoh medical untuk doktor ni pun, contoh pembedahan doktor yang buat estetik kan, untuk estetik, untuk STMB dia cover, etika dia tak cover langsung, dia consider as non syariah. Tapi kalau untuk STMB, kalau STMB dia akan cover tapi consider as referred case jugalah, dia akan check Syariah compliant. dia akan check syariah punya itu kena declaration lah. Itu untuk general. Dan juga untuk general sebab macam kita tahu kebanyakan kita ni memang baru lagi, tak terdah daripada untuk general ni. So macam di DXRWP sendiri kita akan try to expose sikit demi sikit lah. So macam bulan ni sekarang ni kita tengah buat untuk medical challenge ataupun award untuk medical. So mungkin next month kita akan ubah ke general yang lain lah. So sebab kalau nak bagi terus banyak takut satu tak buat, satu dah tak tahu nak buat mana satu. So kita try sikit-sikit kita open untuk fokus. Untuk hujung tahun ni kita fokus pada PL dulu. So mungkin kalau musim haji ke musim umrah nanti kita boleh fokus pada travel ke haji kan. So tu apa yang dalam planning mesin ni lah. So itu saja untuk general ni. Ada apa-apa soalan? Individual semua bawah general tak cover. Cuma company tu nak cover tu tak cover pun depend pada company tu punya risk juga lah. Okay, I ada prospect lah. Dia punya kereta dah lama, saya tak ingat dah berapa tahun lah. So dia cakap bila dia nak renew polisi dia tu, dia kata company tu bagi hard limit. Betul? Kereta lama. Itu kereta lama ya? Itu
of dia punya term of condition tu pun setiap company dia lain-lain. Kadang-kadang dia highlight dia tak nak ambil. Dia depend pada sama company tu highlight sendiri. tapi SDID okey. Highlight. Kenapa highlight? Sebab highlight ni dia Kalau LDV? tinggi. Kalau boleh tinggi. Dia depend pada company tu punya list lah. Macam motor lah. Macam motor sekarang untuk STMB dia up to 150cc dia bagi komprehensif. Power 250. Up tu lah. Power 250 komprehensif. Lebih tak ada komprehensif. Jadi setiap parti. Etika ada tak tahu? So, ketika ada full cover. Komprehensif tu lebih 250cc. Itu depend pada company punya risk lah. Dan untuk dia punya commission, mungkin nanti lepas ni. So macam kalau sebenarnya leaders yang memang dah ada code dan juga macam kita kata siapa memang advisor yang memang fokus buat general pun kita akan bagi juga code tu. Sebabnya code tu dia akan access kepada semua company punya asset. So kalau ada seorang tak bayar, seorang sangkut, memang company yang kena block asset. So that's why kita limitkan, tapi siapa yang memang aktif buat pun kita bagi lah. Itu sendiri. Okey, dia tu dalam industri ni kita panggil market agent lah. Market agent ni yang memang buat general dan kampung je. Ataupun dia insurance je. Market agent. Kita panggil market agent lah. So dua ni mungkin dia spesifik certain classes je. Mungkin dia spesifik untuk marine. Untuk marine je, dia tak buat benda lain. Ataupun dia buat motor je, dia tak buat pun yang fire commercial apa. Tapi the money actually is coming from the fire commercial. Habis-habis fire. Okey dah bila. You all spend masa untuk buat motor kena boleh cover tak boleh cover, tapi dia punya premium of contribution tinggi je. Tapi commercial ni dia punya